Memandangkan banyak pertanyaan tentang isteri narsistik, kali ni I nak share tentang satu jenis narsistik di kalangan isteri, iaitu covert narsistik. Diorang ni nampak lemah tapi korang dikawal secara halus. Dia ni jenis narsistik ni, dia tak tengking, dia tak baling batu, dia tak baling barang, tak baling beriuk, pinggan. Tapi kadang suami tu dia akan rasa macam hidup atas telur di hujung tanduk. Semua rasa salah. Ini bukan orang biasa-biasa tau. Ini adalah sejenis covert narsistik. Covert jenis narsistik ni bukan jenis yang lantang, tapi dia gunakan emosi sebagai senjata. Dia ni seorang yang pasif tapi agresif. Dia boleh senyap, boleh buat silent treatment berhari-hari, suka sindir dalam nada yang baik, suka sangat main play victim, buat sedih, merajuk, menangis. Tak apalah, contohnya, buatlah apa yang nak. Saya ni siapa? Alah, saya ni tak ada siapa-siapa. Dia buat macam, dia tu macam lemah, macam dia yang bersalah, dia yang tak ada apa-apa. Dia nampak, ayat ni macam nampak lembut. Tapi sebenarnya dia mengikat emosi suami dalam rasa bersalah yang berpanjangan. Itu akan merasai rasa bersalah itu dan mula meragui identiti diri dia. Aku ni buat salah apa? Dan merasakan diri dia ni tak ada harga diri dan punca segala masalah. Sebenarnya korang hanya hidup dengan wanita yang licik yang menggunakan emosi dengan kesedihan palsu. Semakin lama korang hidup dengan isteri covert narsistik ni, korang akan rasa semakin hari semakin keliru, hilang harga diri, dah tak kenal identiti diri, hilang minat, hobi, dan lama-lama korang semakin mengecil dan melemah. Itulah dia covert narsistik.